Hai adik-adik, apa khabar semua? Sihat? Kak Fira pegang apa tu? Lukisan apa tu? Cantik tak hasil sini Kak Fira? Cantik. Hari ni kita nak belajar tentang lukisan Bukan, tapi sesuatu yang istimewa. Istimewa? Apa yang istimewanya? Hasil seni ni Kak Fira buat menggunakan sayur-sayuran. Sayur-sayuran pun boleh buat lukisan? Boleh, tapi kita kenalah bentuk sayur-sayuran ni dulu. Hari ni kita akan belajar membuat capan menggunakan sayur-sayuran. Okey? Macam mana? Kalau Azrin dan adik-adik nak tahu, jom kita lihat. Hai adik-adik, hari ini kita nak belajar membentuk sayuran gunakan ubi kentang. Sebelum tu, mari kita lihat bahan-bahan yang diperlukan. Papan pemotong, pensel, warna air, ubi kentang, palet, berus warna, dan pisau. Pertama, potong ubi kentang menjadi 2. Tapi hati-hati menggunakan pisau ya adik-adik. Seterusnya, lukiskan bentuk corak yang adik-adik suka pada ubi kentang tu. Adik-adik boleh lukis bunga, daun, haiwan dan macam-macam lagi. Peringkat yang ini kena hati-hati ya. Sebab adik-adik kena ukir corak yang adik-adik lukis pada ubi kentang tu tadi. Potong sedikit demi sedikit sehingga ukiran tadi timbul. Baiklah, bila dah siap ukir, tiba masanya untuk warnakan corak di atas permukaan ubi kentang ini. Pilihlah warna yang adik-adik suka. Ini penting supaya lukisan adik-adik nampak cantik. Tengok tu, dah siap pun. Selain daripada ubi kentang, adik-adik boleh gunakan batang sawi, bendi, bawang dan pelepah pisang. Mari kita lihat capan yang dibuat oleh kawan-kawan kita di SK Taman Seri Rampai Kuala Lumpur. Jom. Hari ini mereka pun nak gunakan ubi kentang untuk buat capan. Pasti mereka seronok kan? Tapi sebelum tu mari kita lihat bahan-bahan yang diperlukan untuk buat lukisan menggunakan capan. Kertas lukisan, warna air, berus warna, palet, surat khabar. Mereka dah bersedia nak corakkan capan mereka. Jom kita tengok. Wah, bersemangat sungguh adik-adik kita menyiapkan hasil capan mereka kan? Semuanya menggunakan idea dan kreativiti masing-masing. Aktiviti seperti ini bukan sahaja seronok tau, malah mengajar adik-adik gunakan imajinasi bagi hasilkan lukisan yang menarik. Buat juga, tapi jangan sampai terkena pada baju dan meja ya. Kalau terkena, cepat-cepat bersihkan. Lihat adik-adik, cantik kan? Adik-adik bolehlah cuba di rumah bersama abang, adik, kakak, kawan-kawan atau ibu bapa. Sayur sawi warna hijau, sayur bayam warna hijau, ada juga warna merah. Awak baca buku apa tu Nabi? Saya cuba mengenali sayur-sayuran. Cikgu kata sayur-sayuran ni baik untuk kesihatan kita. Kita mesti selalu makan sayur-sayuran. Betul tu Nabi. Tapi kanak-kanak macam kita selalu takut makan sayur. Yalah, sebab itu sayur dia punya rasa pahit. Tapi tak semua sayur-sayuran pahit. Ada juga yang sedap. Ya, betul-betul. Mak saya selalu masak sayur facoy. Apa itu pacoy?
Dia sedap bukan dia punya rasa? Oh, sedap. Makan dengan bubur nasi sedap. Masa di Sarawak, mak saya selalu masak sayur kemili. Kemili? Itu apa itu kemili? Sejenis pokok pakis. Tapi saya tak suka sebab rasanya seperti belendir. Oh, tapi saya punya mak dia suka masak itu apa itu bayam. Oh, bayam memang sedap. Bila cerita pasal sayur, saya rasa lapar. Ya. Saya rasa saya mau beri makan dulu. Yelah. Mari kita balik. Saya pun lapar. Iyalah. Macam mana, Pak? Awak rasa awak boleh tanam sayur-sayuran atau tidak? Mestilah boleh. Saya nak cuba tanam sayur sawi. Saya akan minta ayah saya belikan biji benihnya. Oh, begitu. Saya nak tanam sayur kangkung. Awak dah beli biji benih kangkung ke? Tak perlu beli sayur kangkung tu. Kenapa Tak perlu pula? beli. Kenapa? Sebab kangkung boleh ditanam dengan batangnya. Batangnya ada akar. Sebab mak saya beli kangkung, kemudian dia potong. Dekat bawah tu ada akar. Kita boleh tanam sekali. Oh, macam tu Jadi kangkung kena tanam dengan akar saja? Ya, mak saya katakan kangkung ada akar. Jadi boleh ditanamnya. Pakai biji benih pun boleh. Wow, macam senanglah awak kalau macam tu ya. Saya pun dah tak sabar nak tanam sayur-sayuran ni. Lepas ni saya nak tanam macam-macam sayuran lagi. Awak tak perlu berangan jauh sangat. Awak coba tanam sawi dulu. Ya. Kalau berjaya baru boleh tanam pokok-pokok lain. Jangan lupa tau. Ya. Wah, saya rasa di sini sesuai lah, Apai. Betul lah, betul. Sesuai lah di sini. Oh, awak berdua ada di sini rupanya. Awak berdua buat apa di sini? Kami sedang mencari tempat untuk menanam sayur-sayuran. Marilah ikut kami sama-sama tanam sayur, mari, Rami. Saya tak suka makan sayur lah. Saya tak mau tanam sayur. Saya mau tanam anggur. Saya suka makan anggur. Dekat sini mana sesuai tanam anggur, Rabi? Awak ni macam-macam lah, Rabi. Kalau ada tanah dan cuaca yang sesuai, baru kita boleh tanam anggur, apple, strawberry dan cherry. Betul ke macam tu? Betul. Sekarang kita fikirkan macam mana mau tanam sayur-sayuran. Kita tanam sayur-sayuran lagi bagus. Betul. Ya adik-adik, hari ini kita nak mempelajari mengenai jenis-jenis bentuk. Ini bentuk apa adik-adik? Ini segitiga. Barang apa yang berbentuk segitiga? Kon aiskrim, kon jalan raya, piramid di Mesir. Ini bentuk apa? Mesti adik-adik tahu kan? Ini bentuk bulat. Bola, guli, tayar, adik-adik tahu tak bentuk apa ni? Ini adalah segi empat tepat. Ini segi empat sama. Bentuknya sedikit sama dengan segi empat tepat, tetapi ia lebih pendek sedikit. Barang-barang apa yang berbentuk segi empat sama? Seronok kan membentuk sayur-sayuran? Seronok. Tapi adik-adik, jika nak ambil sayur-sayuran untuk membuat lukisan, adik-adik kenalah minta kebenaran dari ibu bapa. Betul tu. Tapi, selepas dah guna kabel barang, jangan lupa kemas balik. Kita jumpa lagi. Bye!